masa dalam perpuluhan, tapi nak tukar jadi jam dan minit. Boleh ke guna kalkulator? Kalkulator Ramadan, day 13. Jarak, laju, nak cari masa. Tapi masa dekat bawah. Transfer dulu segala info yang ada dekat dalam formula. Lajunya 125, jaraknya 150. Nak dapatkan masa, campak ke sebelah jadi darab. Laju campak ke bawah jadi bahagi. Dapatlah masa 150 bahagikan dengan 125. 150 bahagikan dengan 125, nanti dapatlah jawapan kita akan jadi 1.2 jam. Yang ini dalam unit jam, dia nak dalam jam dan minit. Ingat ya, 1.2 ni bukan 1 jam 20 minit. Bukan juga 1 jam 2 minit. Secara manual 0.2 ni kita darabkan dengan 60. 0.2 darab 60 nanti dapatlah 12 minit. Maksudnya jawapan kita adalah 1 jam 12 minit. Tapi sebenarnya dengan tekan satu button je kita boleh tukar terus tahu 1.2 ni menjadi jam dan minit. Kita tekan button bulat koma ni, nanti dia akan jadi 1 jam 12 minit. Macam tu je. Settle.